Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada kita kumpul lagi insya-Allah untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Kita tu sampai pada surah Al-Baqarah itu kita membincangkan berkenaan dengan ayat riba. Ayat yang ke 275 sampai 281. 275 sampai 281. Kan betul kan? Betul kan? Betul ayat riba. Okey. Jadi sebelum ayat riba tu ada kaitan masalah infak. Sekarang ni kita masuk berkenaan riba. Nanti lepas ayat 282 ni tajuk hutang. Ayat hutang Jadi pasal dia ada perkaitan di antara riba dengan hutang. Maka sebelum tajuk hutang tu dibahaskan, Allah Taala datang pada kita dengan ayat berkenaan dengan riba dahulu, supaya nanti bisa sampai tajuk ayat hutang kita tidak lagi confuse. Okey. Hari itu kali terakhir kita bincangkan, kita sepatutnya ambil berkenaan dengan ayat yang ke 279 okey 280 81 280 281. Okey, pasal ayat terakhir kita ambil Allah nyatakan wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah, dan jika sekiranya dzu usratin, orang tu memiliki kepayahan. Pasal orang yang kita berikan pinjaman dan sebagainya ada kepayahan, fa naziratun ila maisarah, maka apa? Maka nantikanlah, tunggulah sehingga apa? Dia ada kelapangan, mana hidup dia mudah balik, baru kita ambil daripada dia. Jika tak ada, kita tangguhkan, itu yang terbaik. Tapi lepas tu Allah kata wa antasaddaqu khairul lakum, dan kamu bersedekah lebih baik untuk kamu. Itu yang terakhir kita bincangkan, itu macam mana apa Abu Qatadah dahulu ada hutang kat atas seorang lelaki, lalu datanglah nak minta hutang pada orang sebut. Lalu lelaki tu nyuruh. Sehingga satu hari datang ada seorang budak, dia tanya budak tersebut berkenaan dengan orang yang berhutang dengan dia. Lalu budak tu kata ya, dia dalam rumah. Okey. Dia kata apa bila dia tanya, panggil kan. Jadi bila ditanya berkenaan dengan kedudukan dia dan makan benda sekian, tak cukup makan pun, maka Abu Qatadah tanya dengan dia, kau susah ke? Dia kata ya, aku susah. Lalu Abu Qatadah nangis sebab dia tak tahu lelaki tersebut susah, sebab dia telah dapat peluang di situ untuk membantu lelaki berkenaan. Sebab kan dia kata daripada awal orang tu susah kan, tak payah nyuruh dengan dia terlepaskan. Pasal ada kata Nabi SAW nyatakan hadis dalam sabda baginda, man nafasa an gharimihi, manusia melepaskan terhadap orang pemiutang dia, orang berhutang dengan dia, au maha anhu, atau dia padamkan hutang tersebut dia orang sebut, kana fi zillil arsy yaumil qiyamah, maka dia akan berada di bawah payungan arasy pada hari kiamat nanti. So kita kata setiap kali kita dapat peluang kan, benar-benar dengar macam tu, Abu Qatadah dia nangis sebab apa? Sebab dia terlampau sedih kerana dia dapat peluang dah untuk benda berkenaan. Itu yang kita kata benar, dia sayu dengan keadaan orang tersebut. Sepatutnya dia awal-awal lagi tahu orang tu tak ada, lepaskan saja. Tak ada orang tu kena nyorok-nyorok dengan dia, menyuruh kan, hilang keluar dari depan pergi belakang, itu lain. Sebab dalam Islam kita kata benda tu pasal riba tadi timbul sebenarnya pada asalnya untuk memaksa orang yang berhutang supaya jangan lari daripada bayar hutang pada tempoh yang diletakkan. Tu matlamat asal. Tapi dalam Islam kita tak kita kata dalam Islam berhutang ni dia lah membantu sebenarnya. Kita memang saya tak nafikan ada orang yang perangai tak senonoh. Dia pinjam hutang pun dia lupa. Dan ini banyak kes menyebabkan ada orang tu kata macam kalau dia macam ni ustaz, dia tak bayar, dia pergi buat rumah baru kan, dia sekian, dia pergi tanya saya. Kita tahu dah orang salah. Bahkan orang yang orang yang kaya tapi menangguh-nangguhkan bayar hutang, dia ni adalah dia akan jadi kezaliman. Kan pasal dia kata dikira sebagai satu kezaliman. Zulm, Nabi kata. Matlu al-ghani. Matlun mana menangguh-nangguh bayar hutang, al-ghani orang yang kaya tu zulmun adalah kezaliman. Itu adalah satu kezaliman. Dan juga kezaliman tu Nabi kata az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman tu akan jadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Whoever buat zalim, dan hari kiamat makin gelap. Orang ada cahaya, dia takkan ada cahaya. Itu ada beza. Jadi every time kita kata seseorang itu tidak menjaga hak orang yang dia berhutang, Allah Taala akan hukum ke atas dia.
Tapi kita yang memberi hutang pula kena belajar. Dia itu salah dia tak bayar satu benda. Kita sekarang Allah Taala kita nak cari, kita ada juga kat situ Allah Taala beri kepada kita ruang untuk mengejar syurga dia, mengejar redha dia dengan cara apa? Melepaskan hutang, memberikan kelonggaran, tangguhkan tak apa. Jadi benda tadi dikira sebagai apa? Sebagai jalan kita mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan ruang kat situ. Walaupun kita kata macam benda ni ada orang kata kalau kita asyik memudah-mudahkan nanti semua orang akan malas. Itu ayat kita. Bukannya ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kita tak dikira masalah perangai orang. Kita disuruh berkenaan dengan masalah apa? Tolong orang. Tolong je. Kalau dia kata kita boleh tolong. Dan kalau memang kita kaya betul kan, kaya dan gila. Okey. Kan dia ada orang yang dia tak habis duit kan. Dia bagi pinjam tak luak duit dia kan. Okey je lah. Kan? Kita ada beza dia pasal, tapi kadang-kadang benda macam ni tak berlaku. Sebab kadang ada orang tak jumpa dengan orang nak minta dengan dia. Tak jumpa dengan orang nak minta. Jadi tak jumpa jalan kebaikan tadi. Sedangkan kalau dia kata orang duit sikit tu pergi orang minta sedekah dengan dia. Duit dia sikit orang minta sedekah. Saya nak tolong sikit. Kan kita cakap banyak orang kaya kenapa kau minta kat aku. Itu kadang-kadang masalah dia. Sedangkan betul jalan Allah Taala buka pada seorang manusia tadi. Every time kita nampak orang minta sedekah ke apa, fahamlah bahawa sebenarnya Allah Taala buka jalan syurga untuk kita. Bukan kita nampak benda tu macam ni nak makan harta aku lah ni. Jangan. Yang bikin tu. Kita ni hanya pemegang amanah. Harta tadi either kita simpan dalam bank, kita mati kita tinggalkan, atau kita simpan akhirat. Di hari akhir nanti kita jumpa balik barang tersebut. Allah Taala katakan wa ma taf'alu min khairin tajiduhu indallah, dan apa kamu buat kan, apa kamu kedepankan, kamu akan dapati di sisi Allah Taala. Di hari akhirat kita akan jumpa balik barang tadi. Seposen kita bagi kita jumpa balik. Tak ada satu benda kita tengah tertinggal. Dan sebab itu ayat yang ujung kita apa? Ambil kena Allah Taala wa antasaddaqu, kalau kamu bersedekah khairul lakum, baik untuk kamu. Berat, tapi itulah cara kita apa? Kita mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kena tanya, miskin ke tidak kau tak ambil duit tu? Itu jelah. Kau sampai tak boleh berkawan langsung sebab apa? Sebab dia hutang dengan saya. Orang tu tak dekat, sekarang kita tak jumpa, itu salah. Dan sampai tak boleh berkawan sebab apa? Tak boleh, dia tak boleh hutang aku, jangan datang rumah. Itu pun salah. Tak ada, Islam tak ajar itu. So kalau kita nak bagi pinjam, kita tengok ekonomi kita duit kita ada tak nak bagi. Dan kalau dia kata dia tak pulang balik, kita miskin tak? Tak miskin pun tak tahu dah lah. Kalau dia kata kita akan miskin kalau kita bagi pinjam, dia tak payah bagi pinjam. Daripada from the start jangan bagi pinjam. So benda tu akan membuka ruang untuk pertelingkahan, percanggahan. Itu sebab kenapa tajuk hutang nanti kita akan lihat macam tulisan tadi dan sebagainya. Akan ada gadaian. Kalau kita tak dapat dia, minta gadai something. At least untuk assurance, kalau apa-apa jadi kita tak gaduh, dia tak gaduh, kita tak gaduh. Jadi kalau dia kata dia cagar pada kita barang kemas dia, kemudian dia tak dapat bayar, jadi kita jual barang kemas tadi, ambil duit kita balik, habis cerita. Faham tak? Itu cara terbaik. Kalau nak berhutang, cagar. So at least kita kata orang tu tadi tak ada macam jenguk-jenguk kita, bila nak bayar. Tak ada macam tu. Faham? Okey, baik. Sambung hari ni. Masih lagi ayat sama nak habiskan pada ayat 281. Okey, dan telah meriwayatkan Abu Ya'la daripada Huzaifah, itu Huzaifah bin Yaman, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atallahu bi 'abdin min 'abidihi, akan membawakan Allah dengan hamba-Nya. Allah akan datangkan satu hamba dia dari kalangan hamba-Nya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala, Allah Taala kata, madza amilta li fid dunya, apakah yang kau telah buat untuk aku di dunia? Allah tanya pada hamba berkenaan. Dia kata faqala, maka lelaki tu kata, manusia hamba tu kata, ma amiltu laka ya rabb mithqala dzarratin fid dunya, aku tak ada beramal untuk engkau wahai Tuhanku walau sebesar zarah pun di dunia. Yang arjuka biha, yang apa, yang aku harap akannya, yang benda aku boleh harap, something macam jihad ke, tak ada benda aku boleh nak harapkan. Mana tak ada benda. Maka dia pun qalaha salasa marrat, dia jawab benda tu 3 kali. Allah tanya dengan dia, apa kau buat untuk aku di dunia? Dia kata wahai Tuhan, dia tidak aku buat untuk engkau wahai Tuhanku, walau sebesar zarah pun, sebesar debu pun, sebarang kebaikan di dunia yang aku boleh harap akannya. Aku boleh harap, letak harapan. Tak ada, ya Allah. Dia kata tak ada. Tak ada harapan, tak ada benda yang dia dapati boleh memberikan harapan kepada dia untuk hari akhirat nanti. Yang itu yang kata-kata dia sendiri, dia jawab. Dia sendiri yang kata tak ada. Lepas tu dan berkata qala al-abdu inda akhiriha, dan berkata hamba berkenaan pada akhir
Akhir lepas dah 3 kali Allah Ta'ala tanya, kali ketiga tu dia jawab, Ya Rabbi. Kali ketiga tu agak terfikir, dia teringat satu benda. Dia kata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka ataitani fadla malin. Sungguhnya kau telah berikan aku kelebihan harta. Wa kuntu dan aku dahulu rajulan ubayyun nasa wa kana min khuluqi al-jawaz. Dia kata aku dahulu jual belilah dengan orang ramai. Dan di antara perangai aku ni adalah apa? Al-jawaz. Aku lepas let go je lah, tak apa. Wa kuntu aisiru alal musir. Aku memudahkan kepada orang yang apa? Kesempitan. Dia lambat bayar, tak apa. Lain benda lain tak buat. Yang dia buat apa tahu? Mana dia teringat satu benda je. Allah kata, apa buat untuk aku? Apa kau buat untuk aku? Dia kata, tak ada ya Allah. Apa kau buat untuk aku kat dunia? Dia kata, tak ada ya Allah. Tak ada benda yang aku boleh harap. Apabila kali ketiga dia kata, aku dahulu seorang yang kau berikan aku harta ya Allah, dan aku dahulu seorang yang memudahkan kepada orang yang susah. Mana aku, tak apalah. Kan ada orang kan macam, tak apa. Yang itu tak ada duit, tak apa. Ada duit dia bayar. Cakap yang tu. Tak ada macam, tak ada. Kenapa tak ada duit? Nampak dia tu dah pergi pasar raya, barang banyak keluar nampak. Kan. Ada macam apa tak payah hutang apa. Buat kenduri dia tu dapat di mana? Kan contoh macam tu kan. Okey. Jadi bila kita dari lelaki ni kata ya Rob, tak ada benda kecuali itulah. Ada sikit perangai aku kata fakuntu aisiru alal musir. Mana aku memudahkan kepada apa? Kepada orang yang kesempitan. Wa anzirul mu'sir. Mana musir tak kan? Aisiru al musir, mana aku memudah kepada orang yang ini, mana orang yang ada harta pun aku bagi ringan pada dia. Wa anziru, aku tangguhkan al musiru, orang yang kesempitan. Mana orang yang mudah aku mudahkanlah, tak ada masalah. Tapi orang yang susah nak bayar, aku bagi tangguh. Aku biarkan dia bayar liwat. Tak ada masalah, dia kata. Qala berkatalah Nabi SAW, fayaqulullahu, maka berkatalah Allah Azza wa Jalla, yang maha berkuasa lagi maha agung, ana ahakku man yuyassiru, akulah yang paling layak untuk memudahkan. Mana kalau kau memudahkan, aku lagi layak untuk memudahkan. Maka Allah Ta'ala kata, udkhulul jannah, masuklah kau dalam syurga. Itu je. Melain tak ada lah amalan dia ada, kecuali apa? Mudahkan untuk orang yang sempit, payah bayar hutang, tangguhkan. Itu je. Jadi Allah Ta'ala layan. Betul kita muamalah kita dengan manusia, muamalah kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kepada kita. Kita sukarkan manusia kat dunia, Allah Ta'ala sukarkan kita kat akhirat. Kita tutup aib manusia kat dunia, Allah Ta'ala tutup aib kita kat akhirat. Jadi itu benda yang kita kata timbal balik. Sebab kenapa bila kita kata dalam konteks manusia ni, dia dengan semua manusia tadi, fikirkanlah kebaikan kita buat pada orang tadi adalah sebenarnya apa? Mengejar apa? Kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Mereka kata, bodoh yang kau. Ada orang kata, bodoh yang kau maafkan dia. Kenapa? Jangan ayat macam tu keluar. Amat bahaya. Kadang orang kata, kenapa kau tak ni? Kau sama je dia. Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang kita sama dengan orang. Bukan sama sebab tu, sebab nak bagi dia berdiam je. Tak ada duit pun tak apa kan. Tak dapat bayar pun, lantak je lah. Bukan tajuk berkenaan dengan dia bayar ke tidak. Bismillah. Okay. Ada ke tidak? Ada. Sorry masuk YouTube orang makan gula. Ustaz ngajar makan gula kan? Tak, gula ni dikebaskan sebenarnya. Dia tak jadi gatal. Okey. Ngajar makan nasi tak lah kan. Ni gula ke, sorry. Batuk ah. Okey. Jadi balik pada asal. Bila apa? Bila lelaki tersebut dia kata, aku tak ada benda aku boleh harapkan. Aku tak buat satu benda yang boleh harap. Kecuali itulah dia kata, aku teringat satu benda. Aku jual beli dengan orang, kalau orang lambat bayar aku orang mudah aku mudahkan, orang tu aku tangguhkan. Dia jadi ketika tu Allah Ta'ala kata, ana ahaqu may yuyassiru, akulah yang sebenarnya yang paling layak, layak yang memudahkan, yang berikan pelepasan. Aku boleh layak. Allah Ta'ala kata, udkhulul jannah, masuk dalam syurga. Diriwayatkan hadis oleh Bukhari dan Muslim serta Ibn Majah. Dan menambah Muslim,
Muslim ada tambahan. Ada hadis ni daripada Uqbah bin Amir dan Abi Mas'ud Al-Badri daripada Nabi SAW. Maksudnya dia datang dengan 3 riwayat yang lain pula. Kalau kita baca daripada Huzaifah, daripada Uqbah bin Amir pun ada, daripada Abi Mas'ud pun ada. Daripada Abi Mas'ud daripada orang yang masuk perang Badar. Dengan serupa lafaz yang sama. So maksudnya 3 orang sahabat Nabi SAW mempersaksikan perkara tersebut. Tajuk dia mana? Orang tersebut bila kita buat muamalah. Tu kenapa kita jangan sekali-kali ada idea bila kita memaafkan, meringankan, melepaskan orang, kita dikatakan bodoh, tak. Dan jangan ajar mulut kita cakap orang bodoh. Kita macam mengapi-apikan orang tu, ambil tindakan sekian, tak. Niat kau boleh baik. Tapi kan untuk kita kata tauladan, ya, buat tanpa marah. Kan, Saman tanpa marah. Kenapa Saman? Saja suka. Ada sebab untuk kita kata kerana menyampah atau benci. Mak kita nak dia stop saja, itu je. Tapi dari segi asas untuk kita kata apa, kita kata menjadikan sebab utama untuk kita bermusuhan dengan manusia, tidak. Nah, itu sebab beza kat sini. Mana mudahkan. Kan pasal orang tu, sebab kenapa kat sini perangai kita dengan manusia tadi adalah muamalah kita dengan Allah Ta'ala dengan kita nanti. Sejaga bab ni. Ini kenapa dalam tajuk masalah muamalah manusia ni tadi ada benda yang perlu dijaga. Walaupun nampak simple. Ada orang kata lantaklah manusia apa terpulang pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi anda tak reti untuk berlembut, Allah Ta'ala akan berlembut kita. Tak reti menyayangi, Allah Ta'ala akan sayang, takkan apa belas kasihan pada kita. Dan Nabi SAW pernah sabda, dia kata apa? Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Hanya Allah Ta'ala akan belas kasihan pada hamba-Nya apa? Yang penyayang. So hamba-Nya yang belas kasihan, Allah Ta'ala akan belas kasihan. Hamba yang berkira, Allah Ta'ala akan berkira. Macam Nabi kata pada Asma, ya Asma, wahai Asma, anfiki wala tuhsi. Wahai Asma, infakkanlah harta, jangan kau berkira. Fayuhsillahu alaik, Allah Ta'ala akan berkira pada kau. Tak, jangan berkira. Jangan apa musim korban ke apa, beli je lah. Kan binatang tu jangan macam, mahal lah, tak nak beli sudah. Jangan macam, kenapa mahal lah, nak murah lagi. Kan kita banyak orang dia fikir tu, dia nak cari yang murah. Kalau kita memang betul, tajuk asal pertama, mana lebih ikhlas. Kalau beli mahal belagak pun salah juga. Tak beli mahal, beli mahal ni, jangan belagak lah, salah juga. Saya kadang-kadang kata tidak dia, walaupun itulah attitude kita tadi. Itu kena jaga. Kesan tadi macam kita tahu dalam ayat ni suruh kata mudahkan, ringkat pada orang yang berhutang, ringankan dan kita kata kalau orang tak duit, tangguhkan, tak apa. Biar dia bagi di lapang dulu baru kita minta balik. Tak apa, itu tak ada masalah. Bahkan digalakkan agama untuk kita buat macam tu. Okey. Dan demikian Imam Ahmad daripada dia kata Abil Yasar. Daripada Abil Yasar, Rasulullah SAW telah bersabda. Rasulullah SAW telah bersabda, man anzara mu'siran. Nabi bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa menangguhkan untuk orang yang kepayahan, kesempitan, aw wada'a anhu, atau apa, dia lepaskan hutang daripada orang tersebut. Nampak orang tu payah kan? Tak payah-payahlah. Cakap yang tu. Macam ini apa, berat, memang berat, serius berat. Memang dia adalah benda berat. Tapi Nabi kata apa? Azallahullahu azza wa jalla. Allah Ta'ala akan memayungkan dia, Allah azza wa jalla akan payungkan dia fi zilli, bawah payungan Allah Ta'ala, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tiada payungan maka payungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama macam hadis Abu Qatadah tadi lah. Saya kata apa? Abu Hasan pun kata macam tu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menangguhkan untuk orang yang berhutang atau melepaskan hutang tersebut, Allah Ta'ala akan payungkan dia, Allah Azza wa Jalla akan payungkan dia, dia payungan Allah Ta'ala pada hari terpayungan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata 7 tu, ada satu lagi. Ni. Kan 7 tu kan, Imamul Adil, orang yang hati dia berkait dengan masjid, ada orang yang berkesan dengan Allah Ta'ala. Yang tu yang 7. Tapi ni ada satu lagi yang kita sebut dalam hadis yang lain. Kerana kalau kita nak hari akhirat nanti orang tak panas, orang panas, kita tak nak panas, dan kita ada jawapan dia. So belajar untuk apa? Melepaskan. Let go. Kalau orang tak boleh bayar, tak apalah. Kalau dia kata dia bohong, Allah Ta'ala akan tangguh, akan tanya dia. Kita nak kejar syurga, jangan kita tersangkut sebab orang. Sibuk kita gaduh dengan dia, dia tak bayar, kita gaduh-gaduh dengan dia. Dan last sekali kita sangkut sama dengan dia. Buat apa? Buat masa. Dunia berjalan, dia bohong, dia tanggung. Tapi kita sendiri atas dasar kita nakkan syurga Allah Ta'ala, nak penjagaan Allah Ta'ala hari akhirat nanti, dan kita lepaskan. Sebab mengejar apa? Mengejar janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita.
Ni panggil effort. Ni effort. Kita mungkin ada dosa banyak lagi, tak tahu bagaimana kita terlupa, tertinggal, tapi ini adalah effort kita untuk mengejar janji Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar redha Allah Taala dengan cara yang tadi. So jadi faham Kemudian Allah Taala berfirman lepas tu. Allah Taala katakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Baik, Allah Taala firman lepas cerita tentang tajuk apa? Riba, Allah Taala pun letak ujung tu ayat yang ke-181 berkenaan dengan pesanan. Okay? Dia berpesan atau membimbing hamba-hambanya dan memperingatkan mereka kehilangan dan juga apa? Kebinasaan dunia ini beserta apa yang ada padanya daripada harta dan lain. Padahal benda tadi kita kata harta, tadi kita sibuk nak pertahankan sangat. Sampaikan kita kata gaduh-gaduh putus saudara dan sebagainya hanya kerana duit. Contohnya, memang betul kita kata memang orang yang menzalimi kita zalim. Salah. Tapi kita kena faham juga bahawa dia ada beza dengan rampas Dalam perampasan kita disuruh lawan. Dan hadis Nabi kan seorang lelaki kita baca ada Sahih Muslim. Nabi SAW seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuridu akhdha mali." Ada lelaki tu datang nak ambil hartaku. Nabi kata apa? "La tu'ti, jangan bagi dia." Dia kata, "Ya Rasulullah, in qatalani, kau dia perang aku. Dia nak bunuh aku." Nabi kata, "Qatilhu, lawan balik." Dia kata, "Ya Rasulullah, in qatalani, kau dia bunuh aku." Nabi kata, "Fa anta syahid, kau mati syahid." Dia kata, "Ya Rasulullah, in qataltu, kalau aku bunuh dia." Nabi kata, "Fa huwa finnar, dia dalam neraka." Kalau dalam proses tadi kita pertahankan harta kita, memang itu lain. Yang ini sekarang ni orang tu minta, "Tolonglah, saya susah." Kita ada poket kita ada. Bagi tak nak? Nak bagi tak nak? Kan? Kan? Nak bagi tak nak tu. Pasal kita ini pilihan kita, ini pilihan. Yang kita bagi, fikir, dalam bank ada lagi tak? Kalau dalam bank tak ada kosong langsung, boleh kita tak boleh bagi, kita nak bayar bil. Cakap macam itulah. Terus teranglah, baik cakap dengan lembut. Kata-kata yang makcik kita belajar tu, kata qaulun ma'rufun. Kan? Kata-kata yang lembut, yang baik, khairun, lebih baik. Min sadaqatin, berbanding dengan sedekah yatba'uha adha, yang diiringi dengan apa? Menyakitkan. Dan menyakitkan bukan masalah tu. Termasuk dengan apa? Time mungkit. Sakiti, time minta tu manisnya mulut, sekarang sudah hilang, kata. Dia cakap itu kan. Masalah, kita tak boleh tu. Kan time minta, betul lah orang time minta kan tolonglah aku sikit. Tapi tak nak bayar balik, payah. Betul, kita faham. Itu tabi'i manusia. Tabi'i manusia. Tapi dalam masa yang sama, kita ni jangan lepas bagi barang pada dia, kan batal kita punya pahala kat situ, habis. Saja ada kaitan, relate dengan masalah infak tadi. Infak sama ada kita kata infak tadi dalam bentuk pinjaman, boleh kata infak juga. Kita beri pinjaman pada orang tersebut sampai dia boleh mampu untuk berikan dia semula, dan kita panggil infak juga. Bantu dia, bantuan tadi pada waktu mana, dan kita dalam hati kita, kalau tak boleh bayar pun tak ada masalah. Kita nakkan pahala Allah Ta'ala, bukannya bayaran dia. So, bayaran dia tadi boleh habis bila masa, tapi bayaran Allah Ta'ala akan kekal abadi. Fikir macam tu. So, kita mengejar syurga memang, tapi dengar kat orang perangai tak senonoh kan, seronoknya datanglah ustaz ni kata. Menggalakkan orang pinjam kan. Tak betul lah. Kan? Tapi kita kata benda ni adalah sebenarnya apa yang Allah Ta'ala atur untuk kita. Pasal nak fikirkan dunia ini tidak kekal. Dunia ini hanya sementara sahaja. So Allah Ta'ala berkata, dan dia kata, dan datang kepada akhirat dan kembali kepadanya Subhanahu Wa Ta'ala, serta penghisaban Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya di atas apa. Mana akan berlaku nanti. Dia datang pada hari akhirat, kita didatangkan dan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan penghisaban amal kita oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan juga apa yang mereka lakukan. Dan pembalasan Allah Ta'ala terhadap mereka dengan apa yang mereka kerjakan daripada kebaikan atau keburukan. Maka Allah Ta'ala pun peringatkan mereka tentang hukuman dia. Allah Ta'ala kata apa? Wattaqu yauman, bimbanglah kamu, takutlah kamu. Yauman, satu hari yang turja'una fihi ila Allah, dikembalikan kamu padanya pada hari berkenaan kepada Allah Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan dibalas setiap jiwa apa yang telah dia kerjakan. Wahum la yuzlamun, kadang mereka tidak dizalimi. Takkan dikurangkan sedikit pun, semua akan dapat. Sikit atau besar. Hatta termasuk pada apa? Perbuatan kita meringankan untuk orang yang berhutang, ataupun melepaskan hutang daripada orang yang apa? Orang yang berhutang dari kita. Itu pun dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Walaupun benda tu nampak so insignificant. Kan kita kata lepaskan, kita macam kita dah
tahu tak, kita dah macam putus asa daripada dibayar. Kan orang tu jumpa dia, kita tak dapat dah duit kau. Tak dapat dah. Macam lelaki tadi dia ceritakan, dia kata aku buat benda tadi memang perangai dia. Allah Ta'ala berikan harta pada dia, dia anggap ringan. Dia tak kata aku buat benda tu kerana kau, sebab pada asal pada kita bayangkan tadi, pasal Allah Ta'ala tanya dengan dia, apa engkau buat untuk aku? Apa yang kau telah buat untuk aku? Madza amil tali? Apa kau telah buat untuk aku? Kan dia kata tak ada. Nothing yang aku harapkan. Tak ada puasa yang banyak, tak ada sekian. Cuma muamalah manusia, perangai kan, kita attitude. Orang yang tak kisah duit. Ada orang tu kadang bab ibadat lain payah. Bab duit dia ringan. Ada orang tu bab ibadah lain ringan. Bab duit kedekut gila. Memang kira sesin pun kira. Dia kirim posin dari mana? Ada orang kadang macam ialah kita kata macam kami di Yaman kan. Ada perangai sikit. Kalau kedekut kita tak kawan. Yelah kadang-kadang kita turun bas kan, ada belayar 4 posin kawan-kawan, dengan kita duit lebih sikit, bayar je lah. Kenapa macam bayar duit lari, bayar dia punya betul lari, kita tak boleh kawan. Macam tu tak boleh kawan. Dah memang terbiasa macam kami dulu kat sana, kalau pergi makan mana kan, kecuali tak cukup duit pun kumpul. Kalau tidak, seorang je bayar, seorang akan bayar untuk semua. Saya tengok attitude ni kat Malaysia tak nampak sangat, pasal orang akan bayar asing. Orang suka bayar asing, kau bayar. Dia macam tak reti nak macam belanja juga. Belanja tak reti nak belanja. Macam dia duit sendiri. Jangan bikin yang tu. Ta'am, memberi makan makanan tadi bukan kita masak dulu. Hatta kalau orang tu makan, kita nampak macam kawan-kawan kita kan pergi makan kedai, bayar je lah. Kan kita dah ada lebih sikit duit kan, bayar je lah. Alah RM4 je kan, RM3-4, walaupun sikit. Tapi benda tadi adalah di antara perkara yang kita harap dengan Allah Ta'ala apa? Macam kita beri makan makanan. Ta'am tadi berlaku dengan cara tadi. Nampak orang tu makan, bayar je lah. Tunggu macam sebab tu lari kan. Bayar je lah. Tak rugi apa pun. You don't lose anything. Tapi kadang-kadang orang siapa-siapa kalau ni beritahu kau nampak saya, Imran ke Zul ke makan, jangan cuba bayar. Kita makan banyak. jangan cuba bayar. Memang gagal. Mula dia macam banyak yang Ustaz dia makan dah. Yang itu jangan cuba bayar. Kau nampak kita orang, memang kita makan banyak. Faham Okey, ni pesanan, jangan bayar. Berkesian nanti kan, akak tu dia makan RM3-4, kita makan berapa benda kita makan. Kan? Jadi kau nampak kita orang jangan bayar. Bukan sebab apa, bukan belagak, berkesian. Orang tu nak baik macam kena macam berapa tu tak jadi nak bayar. So jangan buat. Tapi yalah kita kata kita sama kita lah kan, macam yang kita orang makan banyak. Yang macam kawan kita biasa kan. Makan sekat sepinggan nasi under RM10 kan. Bayar je lah. Kan itu cara kita memberi makan, bukan kena buat kenduri kat rumah je. Nampak orang tu beli makanan, bayar je lah. Kan itu cara kita. Mana kita mudahkan, ringankan tangan kita untuk apa? Bersedekah. Sebab semua benda tu akan ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dia attitude kita tadi, attitude. Memang kita macam attitude kita bab makan makanan dia bukan mesti kenduri. Buat rumah kenduri, panggil buat kemah, tak. Nampak orang di kedai kan, itu peluang kita, nampak bayar. Maka kita kenal bayar. Nak bayar satu kedai pun tak cukup lah duit. Orang kita kenal. Walaupun kita kata kalau kita buat memang duit kita banyak lebih sikit kan, nampak orang sikit bayar. Tapi biasa kita rapatkan hubungan dengan cara sebutlah. Macam Nabi kata tahabu. Saling beri hadiahlah kamu akan apa? Berkasih sayang. That's the way. Cara Islam ni ajar. Okey, jadi ayat sebut dia kata kemudian akan dibayar tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dibalas setiap jiwa apa yang dia kerjakan. Wa hum la yuzlamuna, kita akan apa? Dizalimi. Dan sungguhnya telah diriwayatkan bahawa ayat kita baca ni 181 ni 281 ni adalah apa? Ayat terakhir yang turun daripada Al-Quranul Azim. Ini ayat terakhir turun. Ya. Dan diriwayatkan dan diriwayatkan Ibn Badawi daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, akhir ayat yang turun adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan dinasai dengan serupa dengan lafaz ini. Nah, ada yang datang menyangka bahawa ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum tu ada yang kata dari pengertian ya, tapi dari segi turun tidak.
sebenarnya. Dia kata ayat ni lah yang turun. Okey. Baik. Sambung. Ada soalan? Bab riba tak ada Ada tak? Ada. 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq walyattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Karim. Ni ayat ni paling panjang, satu muka. Satu muka, mana ada ayat panjang sepanjang tu? Mana ayat diturunkan satu ayat tadi semua sekali dan dikira satu ayat. Walaupun kita kata ada wakaf-wakaf yang kita kata kita berhenti, tapi ayat ni dikira sebagai satu ayat. Ni faham Pasal dia bukan macam kita tu macam ayatul kursi, banyak berhenti juga satu ayat. Kan? Okey, berapa kali ayat berhenti dia? 9. Tak hafal lah dia berapa kali berhenti. Bacanya baca. Okey. Macam juga ayat ni panjang, tapi kita tahu walaupun berhenti-berhenti wakaf yang ada tadi dalam masalah pengertian sebenarnya. Tapi dari masalah ayat dikira satu. Tidak ada dipecah-pecah ayat tadi kepada beberapa segmen-segmen. Walaupun kita kira itu ada tempat yang harus berhenti. Maka ayat kita kata ada tempat yang patut pengertian dia elok berhenti kat situ. Tapi ayat ni dikira satu ayat. Dan setiap ayat Quran Karim yang bentuk dia macam berhenti yang dimaksudkan ni adalah berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud Nabi baca straight macam tu. Nabi kira ini satu ayat. Ini satu ayat. Mana apa yang dikira ayat, kita kata itu dinyatakan oleh para ulama sebagai ayat. Yang tanda mana ayat dia tak berhenti. Berhenti tanda pertama, habis ayat ini masuk ayat berikutnya. Okey. Ni ayat ni ayat paling panjang dalam Quran Azim. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab baru sampai pada beliau bahawa apa? Dia kata ahdatsal Quran bil arsy ayatul dain. Mana ayat Quran yang paling baru sampai daripada arasy adalah apa? Ayat hutang. Ini datang daripada Sa'id Musayyab. Sa'id Musayyab ni adalah dari tabi'in. Maka apa disebut, kita kata refer balik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka macam Tawus bin Kaisan Al-Yamani, Qatadah bin Da'amah Sadusi, kan? Sa'id Musayyab, kan? Mujahid. Diorang ni anak murid para sahabat. Ada anak murid Ibnu Abbas, ada anak murid Ibnu Mas'ud, ada anak murid Abdullah bin Zaid bin Sabit. Semua para sahabat Nabi yang menjadi guru Al-Quran tadi, ada anak murid mereka. Dan ini antara anak murid para sahabat Nabi SAW. Anak murid pada para sahabat Nabi SAW. So bila beliau sebut macam ni, walaupun kita kata dari sanad tadi, Ibnu Jarir sebut daripada Sa'id bin Musayyab bahawa sampai kepada beliau, sampai kepada Sa'id bin Musayyab, bahawa Quran yang paling baru turun daripada Arash adalah ayat Dain. Tapi kita kata walaupun sanad tadi kita kata hilang kat situ. So dia kata balaghahu, tak sebut siapa.
Memang boleh jadi para sahabat Nabi, boleh jadi bukan sahabat Nabi, daripada tabi'in yang lain. Wallahu taala alam. Dengan sebab itu kita kata tidaklah kita kata benda tadi bila tabi'in cakap. Tapi ada perkara-perkara tertentu, contoh macam berkenaan dengan perkara-perkara hukum dan sebagainya, para ulama mengambil kata-kata tabi'in tadi sebagai penjelasan Al-Quran yang sesudah penjelasan para sahabat. Kalau kita tafsir Quran dengan Quran dengan hadis, Quran dengan kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in. Betul Quran dengan bahasa Arab. Sebab ini empat yang pertama tadi ada pengertian syarak. Yang ini pengertian bahasa. Pada Quran dia tak ikut bahasa. Dia ikut syarak. Pada apa yang Allah Ta'ala turunkan, dia nak apa, dan Quran. Sedia turun Quran, dia tahu apa yang dia kena dia bukan kalimah tersebut. Kalau dia kata ada ayat saling jelas memperjelaskan, maka kita ambil dua-dua tadi. Yang kita penjelasan yang lain. Ini macam contoh macam ayat apa? Ayat yang ke-37 surah Al-Baqarah dengan ayat yang ke-23 surah Al-Baqarah. Kan 37 surah Al-Baqarah tak nyatakan kata kan lepas Adam AS Allah Ta'ala kan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, maka telah menerima Adam daripada Tuhannya berapa kalimah, maka dia diberi taubat ke atas mengikut kalimah tadi. Allah Ta'ala beri taubat ke atas dia. Apakah kalimah tersebut? Apa kalimah tersebut? Datang orang yang tak belajar tafsir, dia pergi pantai kata apa? Selawat ke atas Nabi. Ada kata apa? Nur Muhammad. Ada kata syahadah Muhammad Rasulullah. Tak. Sebab ayat tadi diterangkan oleh ayat Al-A'raf pula. Ayat 23 Al-A'raf datang dengan qala. Mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau kau tak mengampun kami dan kau belaskan kepada kami pasti menjadi golongan yang rugi. So ayat tersebut sebenarnya ini diterangkan oleh ini. 23 ada ayat yang ke-37 Al-Baqarah diterangkan oleh ayat 23 Al-A'raf. So ni Quran. Quran diterjemahkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala sebut macam tu, diterang pada kat sini. So detailing yang satu lagi. Dalam sini tak terangkan apa kalimah tersebut. Dekat sini terangkan apa doa mereka berdua. So kita relatekan benda tersebut. Jadi Quran, terjemah Quran. Bukan datang macam orang kita ni macam, saya jumpa ada orang dia kata Adam telah diampunkan kerana bertawassul dengan Nabi SAW. Siapa kata? Adam diampunkan dan Quran Karim terangkan. Dia doa dengan doa tersebut. Pasal dia kata apa? Dia kata pasal Adam AS dia kata dengan kemuliaan Muhammad ampunkanlah aku. Dia kata macam tu pada Allah Ta'ala. Tapi dia kata pada Allah Ta'ala tanya, mana kau tahu ada Muhammad? Lepas tu dia kata kerana aku nampak atas syurga ada tulis nama Muhammad. Tu yang dia buat selawat kan. Ahmadu maktubun alal jinani. Ahmadu maktubun alal jinani. Ahmad tertulis di atas syurga. Jinan tu jannah lah. Plural bagi jannah. Jinan. Mana taman-taman syurga. Jadi Ahmad tertulis di atas tu. Tadi ada idea kisah-kisah pelik ni tadi. Tak ada daripada hadis Nabi SAW. So kita macam tu, kalau tawassul lepas ni, takkan lepas. So balik pada asal. Macam kita doa biasa kita pun Allah Ta'ala makbulkan bila dia nak. Masalah tak kita gunakan nama siapa, sekarang Allah Ta'ala tak bagi, takkan bagi. Bahkan lebih baik kita berdoa dengan cara Nabi ajar kepada kita, dengan cara Nabi tunjuk kepada kita, daripada kita mereka-reka cara baru. Dengan sebab itu kita kata macam tafsir Quran. So kita mula tafsir Quran dengan Quran dahulu. Kemudian Quran. Kalau Quran tak ada, Quran dengan hadis. Kalau Allah Ta'ala kata aqimus solat, Allah Ta'ala terangkan solat tu macam mana. So datanglah hadis Nabi menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. So dijelaskan dengan hadis Nabi. Atu zakat, nilai zakat, harta zakat dan sebagainya. Jadi kita kata dekat situ ada penjelasan hadis sebagai rujukan sebab Nabi adalah wakil Allah Ta'ala. So dia terangkan balik Quran pada kita. Itu janji Allah Ta'ala. Mana Nabi ni menilai Quran dan jelaskan balik pada kita. Mana maksud dia bila kita faham itu, maksud dia pemahaman Quran tadi mesti balik pada sini dulu. Belum bahasa Arab lagi. Bukan kamu dalam kamus bahasa mengatakan kalimat jangan katal. Nabi kata apa dulu? Pasal ada orang dia balik buka kamus besar-besar, dia kata dalam kamus kata. Kamus tu wujud bila? Zaman Nabi mana ada kamus? Mana kamus datang kan? Nabi refer. Wakar tengok dan kamus tu kata apa? Mana ada? Faham tak? Macam kataan solat kan, solat. Solat itu solat sebab Nabi kata solat itu solat. Jadi solat tu doa. Ikut bahasa kata doa, tapi ikut yang syarak kita nak yang syarak. Tak nak yang masuk pengertian bahasa tadi. Bila aqimus solah jangan gatal-gatal. Dirikanlah kebenaran ke dirikanlah doa ke, tak jangan gatal. So kita balik pada apa yang Nabi faham dahulu. Apa Nabi terang pada para sahabat. Okey. Sebab kenapa Quran dengan hadis. Kemudian Quran apa?
Kata-kata sahabat. Para sahabat adalah orang yang menjelaskan, yang belajar Quran dengan Rasulullah SAW. 10 ayat, tak pindah 10 ayat baru. Mereka faham ilmu dan amal, pun mereka pindah 10 ayat baru. And so on. Bahkan macam kita terangkan dahulu, macam Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dia orang punya ada kelas Abu Darda contohnya. Dia kelas tu kan, dia ada gear, lepas tu bawah dia ada berapa orang lagi, dia latih, dia buat macam kelas bacaan Quran tadi, berkumpulan-kumpulan. Dia jaga, kemudian orang lain semua, siapa tak faham, tanya dia. So dia ada kumpulan ramai, serentak dia baca. So kita kata macam tu, dia orang buat kelas-kelas pengajian Al-Quran. Jadi, jadi para sahabat Nabi pula, bila dia ajar Quran, dia kata pada orang yang belajar Quran, dan orang tabi'in pun belajar dengan para sahabat sama. Dia akan belajar 10 ayat, faham ilmu, amal, boleh mereka pindah 10 ayat baru. Cara mereka belajar Quran. Kita ni baca straight, tak faham apa pun. Memang betul kita kata pahala Quran itu wujud dengan bacaan. Baca tak faham pun dapat pahala. Tapi masalah kita nak faham sekarang ni masalah amal, pengertian. Maka kena tahu benda tu dengan cara pemahaman mereka, bukan cara pemahaman kita. Sebab itu kita kata Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, kemudian Quran kata-kata tabi'in. Kat sini kenapa kata-kata Said Musayyab tadi mempunyai weight, ada nilai. Sebab mereka ni anak murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka belajar Quran dengan para sahabat macam para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW. Maka mereka apa benda tradisi sebab kenapa kita ambil nama mereka. Sebab bila kita dengar nama apa macam Qatadah. Untuk Qatadah ni anak murid Ibn Mas'ud dengan Mujahid, anak murid kepada Ibn Abbas. So kita ada Said Musayyab anak murid Omar, anak murid kepada. Jadi kita ada orang anak murid sekian kita akan belajar di situ. Sebab nama-nama orang ni kena faham. Yang dalam tafsir akan keluar nama-nama macam ni. Banyak nama-nama ni keluar. So kita kata macam, dia bukan sahabat Nabi. Dia bukan Nabi, kenapa kita dengar cakap dia? Sebab mereka adalah orang yang belajar. Dan didepankan kata-kata mereka ke atas apa? Kamus bahasa. You know? Kan English translation ke, Malay translation ke, apa saja kamus-kamus ni tak dipakai. Mereka jika dah ada yang atas ni. Ada dah ni atau ini, ada dah sini, maka kita akan pakai kamus. Untuk kononnya elaborate pengertian. Dalam fiqh memang kita akan belajar apakah maksud taharah, adakah maksud apa? Maksud wuduk. Berkaitan wuduk daripada wada'ah, terang, cerah, muka yang berseri-seri. Kenapa wuduk? Wuduk tu menyerikan. Tak. Itu bahasa je. Asal wuduk kenapa? Sebab Allah suruh wuduk. Nabi panggil wuduk yang wuduk. Itulah nama wuduk. Because Nabi kata. It's not because of kamus bahasa Arab kata. Sebab Nabi tidak melafazkan kalimah tersebut kerana bahasa Arab kata apa. Nabi memang orang Arab. Tapi apa? Bahasa kalimah tersebut dipakai oleh Nabi, maka itu kita pakai sebab Nabi kata. Bukan sebab dalam bahasa maksud ini adalah sekian. Nabi tak refer bahasa Arab untuk benda berkenaan. Bahkan Nabi tak reti membaca dan reti menulis. Bahkan Nabi tak bersyair. Kalau kata orang lain bersyair, pandai bersyair, syair itu jadi reference untuk pengertian. Okay? Sama kita sekarang macam tu, para ulama yang karang buku macam tafsir, Kasyaf, Zamakhsyari. Dia ni Mu'tazilah, dia fahaman dia salah. Tapi dalam konteks cara dia berhujah agak kuat. Sampai setengah-setengah para ulama concern dengan tafsir dia. Mungkin kita tafsir dia Kasyaf ni adalah tafsir yang punya banyak fahaman dan juga idea golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah gunakan akal untuk memahami agama dan sebagainya, sampai kita kata mereka salah. Kafir tidak. Salah, ya salah. Menggunakan cara metod pemahaman yang salah. Tapi tidak kita keluarkan mereka dari agama. So dalam Syari, dalam konteks dia cara dia bertafsirkan Al-Quran, dia buat macam tu. Dia buat perkataan sekian, maksud dia sekian, sebab dalam syair sekian, seorang penyair telah berkata sekian. So dia gunakan bahasa untuk entertain meaning kalimah-kalimah tadi. Tapi ada salah seorang pensyarah daripada Syria yang menetap di Yaman dahulu, Dr. Ghassan Hamdun hafizahullah. Dia terangkan, dia kata sebenarnya tafsir Kasyaf ni penyair-penyair yang dijadikan reference oleh Zamakhsyari sebenarnya bukan penyair zaman jahiliah ataupun awal Islam. Banyak penyair dah lewat, masa Islam dah berkembang, campur dengan orang bukan Arab, bahasa dah rosak dah. Macam kita baca perkataan bahasa Melayu asalnya, sakitlah, sakit sungguh, sakit sangat. Datang zaman kita sekarang sakit gila. Kan? Sakit gila. Kalau cakap dekat pakcik-pakcik zaman 50-an dahulu, kan? Dia apa hal kan? Mesti dia kata kenapa ni cakap macam ni kan? Dan dia cakap pun kita faham sangat kan? Apa kau bilang, dia kata. Bilang. Ya? Okey. Oh, masalah.
Masalah. Kita kata macam-macam apa, ada pernah orang datang US mana entah dia cuba gunakan bahasa tak boleh. Sebab meaning Al-Quran tadi betul dalam bahasa Arab, orang Arab terima. Tapi dalam zaman kita, kamus tadi dah bercampur aduk. Macam kita lah perkataan gay kan. Kan asal dalam 50-an dulu, gay is happy. I'm gay. Maksudnya saya happy. Now cakap I'm gay, gila apa kan? Macam you gay punya. Kan beza kalimah tadi. So, jadi perkembangan bahasa dan bentuk itu tak dipakai. Yang sebab itu kita macam penjelasan tambahan yang luar daripada batasan. Sebab kenapa macam Zamakhsyari, kalau siapa buka tafsir dia, macam tu. Dia akan gunakan syair untuk penjelasan. Tapi diorang tak buat. Saya pernah sekali duduk dengan Dr. Hasan Hamdun tu, dia buat dia suruh buka. Saya datang rumah dia suruh buat kerja lain, tapi kita tu dia ada kitab macam tu. Kitab reference syair dalam dia ada dalam 24 jilid je tau. Syair siapa cakap, zaman mana dia lahir, boleh cari tau. Kita jumpa dalam kitab mana dia pakai. Diorang kumpulkan satu ni, mausu'ah berkenaan dengan syair-syair yang dijadikan sebagai penyaksian bagi pengertian kalimah. So cari jumpa. Jadi setiap kali jumpa tu kan, nama orang tersebut dia ada reference, lahir tahun bila dan sebagainya. Kebanyakan yang zaman Syari tadi semuanya zaman Abbasiyah dan sebagainya. Ulama-ulama yang lewat lepas daripada zaman Islam dah berkembang. Hatta zaman Ali bin Abi Talib pun ketika zaman berkenaan telah mula rosak bahasa. Kan kisah berkenaan dengan Abu Aswad Du'ali. Cuma ada para ulama dia tegur jugalah, dia kata bukan semestinya Abu Aswad Du'ali, pasal ada orang kata dia ni Syiah. Lalu dinaikkan nama dia untuk kononnya mengatakan dia lah yang meletakkan bahasa kaedah bahasa Arab. Sebenarnya tak, kaedah bahasa Arab tu telah pun ada. Macam ni dia salah seorang ulama kita di Malaysia ni disebut, dia kata masalah Quran tu tak ada titik dan baris. Jadi sebenarnya bukan saja dihilangkan sebab untuk membolehkan semua qiraat masuk. Baca him ke home ke kan, nun tu ada baca nun ke dengan ta ke dengan zal ke dengan zai ke, dia boleh masuk semua sekali. Pasal bagi qiraat tadi kan dia boleh baca oleh semua orang boleh baca. Jadi dia kata dibuang baris dan titik tadi untuk membolehkan semua qiraat masuk. Wallahu a'lam. Tapi dari kisah yang masyhur berkenaan dengan masalah titik dan baris tu, dia kata permulaan titik dan baris tadi bermula dengan masalah titik itu diletakkan untuk baris atas atau bawah atau depan. Bila mana Abu Aswad Ali ni kononnya anak dia bercakap ma ajmalul qamaru. Ma ajmalul qamaru. Tak, dia soalan bila dia sebut ma ajmalu, maksud dia apa? Apakah bulan paling cantik? Ma, apakah? Ajmalu, yang paling cantik. Al-Qamar, bulan yang paling cantik, apakah dia? So bapak dia jawab, ada Ramadan. Macam tu kan? Dia kata tak, dia kata bulan tu cantik. Dia kata patut dia kata ma ajmalal qamaru, alangkah cantiknya bulan. Alangkah cantik. Jadi kena ma ajmala, bukan ma ajmalu. So dia salah macam tu. Anak dia pasal dia dah perkahwinan zaman berkenaan dah mula dengan Parsi dan sebagainya, dengan berkembang macam tu. So menyebabkan berlakunya percampuran dengan Arab, bukan Arab. So lidah orang Arab telah rosak. Yang itu bunyi banyak salah cakap, salah baris dan sebagainya, menyebabkan kita kata pengertian tersebut lari. Dan dengan sebab itu kenapa kita tak jadikan bahasa Arab sebagai reference? Sebab bahasa Arab bukan nombor satu. Nombor pertama adalah yang Quran hadis, bukan pakai bahasa. Tu syair ni tak dipakai pertama. Tapi banyak orang respect kepada Zamakhsyari dari segi dia berhujah. Cara dia ni amat berani. Tapi siapa yang tak check tak tahu. Siapa yang check tahu. Macam Syekh tu dia check balik, dia kata boleh kata 60% daripada penyair yang diambil oleh dia untuk macam kalimah istiwa kan. Istiwa dengan maksud istaula. Dia ambil penyair daripada lewat. Yang zaman Abbasiyah dan sebagainya digunakan sebagai reference. Bukannya penyair zaman Arab awal ataupun zaman awal Islam. Zaman ketika mana Islam telah tersebar, zaman dunia Parsi dan Rom jatuh ketika negara Islam, jajahan Islam, zaman tu ketika tu bahasa Arab dah mula bercampur aduk. Dan mula makin rosak. Dan sebab itu apa-apa lepas dia tak diterima sebagai penyaksian pengertian sebenarnya. Macam kita lah gila je kan. Gila untuk maksud sangat-sangat. Kita je pakai. Kalau balik 60-an, 50-an lu tak pakai. Kenapakah kamu cantik gila kan? Bukan kan? Apakah gerangan tuan hamba cantik gila? Gerangan tuan hamba kan? Gering sakit kan? Gering gila. Mana ada? Tak dipakai. Betul. Jadi istilah saya tak dipakai. So sebab itu bahasa untuk tafsir Quran salah. Untuk faham bahasa Arab nak baca kitab yang ada kata-kata para sahabat, dan anda kena belajar bahasa Arab.
Ada kata-kata tabi'in belajar bahasa Arab untuk tahu apa dia orang cakap. Tapi pengertian Quran itu bukan bahasa Arab itu. Kata-kata sahabat itulah yang kita nilai. Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in. Bukan pakai dengan macam yang dipakai kita sekarang ni. So, suka hati terjemah Quran. Kan macam saya tengok yang seorang tu. Dia kata laisal birra, tidaklah kebaikan, albir. Dia kata bir tu sebenarnya dia ada kaitan dengan bar. Bar tu daratan. So, is saying you are clutching because you akan lemas. So kita darat tu selamat. Benda entah dia buat yang suka hati dia je. Yang apa ahli tafsir, so-called ahli tafsir daripada US tu. So suka hati dia, tak boleh macam tu. Kan dia kata bar, mana bahasa Arab mana kata birrun dengan barun satu kalimah. Kan dia punya root word tu hampir dekat tapi bukan benda yang sama. Maka tak boleh kita relatekan dua sekali. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala kata laisal birra, maksud dia bukanlah kebaikan. Kita bukanlah daratan, bukan keselamatan. How can you say something like that? Kan albirru kan bir tak ada kebaikan. Kan albir adalah kebaikan. Dia kata bar adalah daratan. Lain, benda yang berlainan. Yang kita samakan dia sebagai satu benda yang sama. Macam qala yaqilu, qala yaqulu. Tak ada kaitan pun. Satu qala yaqulu maksud dia berkata-kata. Qala yaqilu maksud dia apa? Tidur tengah hari. Tidur qailulah. Tapi sama Ustaz, qala mungkin maksud sama. Tak sama. Cucuk kata tak sama. Faham tak? Tak boleh kata sama walaupun qala tapi yang ini qala yaqulu, ni qala yaqilu. Jangan kan samakan dia. Satu qayala, satu qawala. Qala yaqulu waw. Qala yaqilu. Qala yaqilu maksudnya tidur qailulah. Tidur tengah hari, tidur sebelum zuhur. Tu qailulah. Qala yaqilu. Maksudnya macam yaqilu aliyun. Ali tidur qailulah. Maksud dia. Kalau yaqulu aliyun berkata-kata Ali. Ada beza. So, sebab itu kita kata dari segi istilah penggunaan kalimah, jaga bab ni. Pasal dalam masalah asal kita sebenarnya refer kepada Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in. Sebab tu ada orang ni wujud. Tuan-tuan buka tafsir, nama-nama akan keluar. Saya Musayyab lah. Ibn Abbas, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Sebab mereka ni adalah reference sesudah Quran, sesudah hadis, mereka lah reference perkara tersebut. Bahkan diiktiraf. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu iktiraf oleh para sahabat. Macam Umar ni iktiraf ilmu dia. Walaupun kita tengokkan dia duduk dengan Rasulullah SAW 3 tahun terakhir hidup Rasulullah je. So dia masuk Islam awal bersama mak dia di Mekah. Tapi tak pindah kecuali ketika Hudaibiyah. Lepas Hudaibiyah baru dia pindah ke Madinah. Dan dia duduk dengan Rasulullah SAW kita kata 3 tahun lah. 3 tahun. Lepas memang tahun ke-7, 8, 9. 3 tahun lebih kurang dia duduk dengan Rasulullah SAW. Tapi dia punya dia punya pemahaman dia tadi atas doa Rasulullah SAW dan diiktiraf doa Rasulullah. Tapi para sahabat yang iktiraf apa yang dia terangkan. Penjelasan dia tadi adalah kena dengan apa yang dikehendaki. Mungkin dia doa Rasulullah terangkan wallahualam. Yang kita fahamkan sekarang doa Nabi untuk dia adalah berjalan. Maka yang situ para sahabat Nabi SAW dalam pemahaman Quran kita tengok dia orang dahulu. Kemudian baru dah para tabi'in bahasa Arab lepas tu. So whoever datang dengan bahasa Arab dahulu awal mereka akan gagal. Dia akan salah. So dia kata macam jumpa kan macam orang yang belajar pada translation English. Banyak orang yang buat benda yang salah bila terjemah buat macam tu. Pasal dia orang ada yang terjemahkan Quran jadi solat tak wajib pun ada. Ada solat tak wajib. Dia kata apa? Aqimus solat dengan kebenaran. Kita jumpa dia balik kata datang mana? Yalah kita kata Allah Taala tak perlukan kepada sembahan kita. Ini maha kaya, kenapa kita nak sembah dia? Itulah. Kan dia Allah Taala suruh kita sembahlah. Takutlah penyembah. Ya, Allah Taala suruh kita. Allah kata aniyabudullah. Sembahlah kamu semua Allah Ta'ala. Sembah dia. Abdikan diri kamu kepada dia. Mana kita datang bukan kita macam Allah Ta'ala tak perlukan. Kita pandai-pandai. Memang tak perlukan. Tapi kita kena buat. Kita pergi persoalkan. Kalau tak perlukan, kenapa kita kena buat? Tanya gatal buat apa? Buat je lah. Bukan kerja kita mempersoalkan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita jumpa orang yang dia kata dirikan kebenaran. Saya kata bang, solat lam alif tamar butah. Abang dapat mana maksud dia kebenaran? Quran ke? Quran hadis ke? Apa dapat mana? Abang buka kamus mana? Kamus Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Inggeris. Mana kamus mana satu orang buka? Senyap kan. Itu gagak tu. Tua kan budak kecil ketuk kepala dah. Kan? Dia kan ada juga orang itu. Ada budak tu dia tahu dengan orang macam ni kan. Dia macam kan cerita apa? Cerita apa nama? Alah cerita Perambi tu, yang Abu Labi Yang Pak Haji tu.
Saya Allahumma salli ala Muhammad. Aku tutup. Aku tutup. Kau cakap aku tutup. Aku tutup mulut dia. Kau cakap aku tutup. Aku tutup kan. Kawan kata kami Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa Allah kan. Kawan kata tutup kepala je. Siap guni lah. Kau cakap aku tutup dia kata. Jadi kadang-kadang macam itulah. Kata benda-benda macam ni kita kata benda-benda yang kita kata patut didiamkan. Orang itu nak layak belajar Quran. Boleh belajar. Tafsir Quran tu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab bukan untuk faham Quran. Belajar bahasa Arab untuk faham apa para sahabat cakap tentang Quran. Apa Nabi kata tentang Quran. You take the language untuk faham kitab. You have the reference. Kan? Kita bukan main suka hati kita. Sebab kenapa kita kata belajar bahasa Arab untuk faham Quran. Tapi melalui apa? Melalui cara yang diajarkan oleh Islam. Sebab kenapa Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir beliau kata bila dalam hadis-hadis yang datang, hadis ini dhaif. Man qala fil Quran bi ra'yihi, man siapa bercakap tentang Quran dari pendapat dia sendiri, faqad akhta'a wa in asab, maka dia tersalah sekalipun dia betul. Memang para sahabat punya attitude macam Ibnu Abbas bila ditanya kepada dia benda yang tak ada pengetahuan kan. Dia kata dalam Quran ada sehari seperti 1000 tahun, sehari 50,000 tahun. Dia kata dia macam Allah Taala cakap lah. Macam mana? Jangan tanya macam mana. Allah Taala cakap macam itulah. Abu Bakar sendiri pernah berkata, dia kata langit mana nak payungi aku, bumi mana aku nak pijak kalau aku bercakap pada Quran tentang benda yang aku tak tahu. Para sahabat tinggalkan. Umar tengah khutbah hari Jumaat. Dia khutbah dia baca surah apa? Abasa. Betul. Wa faqihatan wa abba. Faqihah kita tahu. Abba dia diam sebentar. Dia kata ini takalluf. Dia tinggalkan. Kalau kita Islam lama dah tak erti pula. Kan mulut orang Melayu kita kan. Lama dah Islam tak tahu benda. Tak tahu, dia tak tahu, tinggalkan. Dia tinggal let go pasal tahu ke tak tahu, pasal Allah tengah letak dalam konteks ayat tersebut. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada makanan dia. So kita mengenang nikmat Allah Taala. Kalau kita Allah Taala sebut macam tu saja, semua benda Allah Taala jadikan untuk kita itu makanan yang rezeki kita, dan tak usah persoalkan, tengok aja. Kenal ke tak faham ke kalimah tersebut tak penting. Allah Taala nak kepada kita apa? Penyedaran pada kita ni bahawa sustain nyawa kita. Kita wujud, dia wujudkan. Sustain nyawa kita pun dia yang buat berikan. Kalau diberikan kita hanya wujud saja tapi sustain nyawa tak ada, kalau keluar mati, oksigen tak ada. Kalau keluar mati tak ada makanan. Kalau keluar mati tak ada sekian, kena buat sendiri. Mati kita. Tak ada siapa yang kekal kat dunia ni. Allah Taala berikan kita nyawa dan dia wujudkan apa? Benda yang mengekalkan nyawa kita. Tu dua benda yang disebut dalam tu. Jadi bila kita tengok Omar tinggalkan terus. Wa faqihatan wa abba, dia diam lama. Dia kata hadza takalluf. Dia tinggalkan. Tentang khutbah. Dia tinggalkan kat penjelasan ayat tu, dia tinggalkan. Tak ada masalah pun. Sebab dia tak nak menyebut pada Quran benda yang dia tak tahu. Dan orang kata macam mana boleh orang tu betul tapi salah? Macam mana seorang tu boleh betul tapi dia salah? Betul tapi salah. Okey. Yang ni Ibnu Katsir dia bagi gambaran. Pasal dalam Quran kan surah An-Nur, Allah Taala tegur berkenaan orang yang membawakan berita tentang orang berzina, wanita ke apa sebagainya, tapi tak bawa saksi. Allah Taala kata apa? Fa id lam ya'tu bi syuhada. Kalau mereka tak datang bawa saksi. Ayat surah An-Nur Tengok sekejap. Tengok depan. Tak buka Quran. Rajin benar buka Quran. Bukan tak bagi tapi takut distract. Sekejap. Okay, dalam ayat surah An-Nur dia start sebenarnya ayat tersebut daripada ayat keempat. Tapi yang kita nakkan hujung tu dalam ayat yang ke-13. Allah kan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalaulah mereka bawa ke atas pendakwaan mereka, penyaksian mereka yang mereka kata orang tu berzina, orang sekian. Pasal kisah dia diorang tuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Aisyah sekian-sekian. Dia ceritalah ni kata memang Aisyah radhiyallahu anha menumpang kuda kenderaan, sebab kenderaan tu kenderaan pasal dia tertinggal. Jadi bawa memang betul, tapi untuk tambahkan kisah, apa dia buat tadi. Itu benda-benda yang kita kata benda yang timbul tajuk. Yang kita kata kat sini datang. Allah kata apa? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalaulah mereka datang bawa ke atas perkara tersebut 4 saksi. Kalaulah mereka bawa 4 saksi. Tapi masalahnya mereka tak bawa 4 saksi. Dan maka Allah Taala namakan kisah tersebut bagi ifk. Kalau tanya kan ayat ke-11 kata innal ladzina ja'u bil ifki. Orang datang kan dengan berita bohong tu. Usbatun
ada satu kumpulan di kalangan kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut dah, panggil dah benda tu bohong. Tapi Allah Ta'ala berikan satu guideline. Dia kata apa? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalau mereka bawa ke atasnya dengan 4 saksi. Allah kata apa? Fa id lam ya'tu bisyuhada. Maka jika tidak mereka datangkan dengan saksi-saksi, faulaika, maka mereka itu indallah, isi Allah Ta'ala, humul kadhibu, mereka pembohong. Maksud dia, sekali pun benda tu betul, dia nampak saksi tak bawa, maka dia pembohong. Di sisi Allah Ta'ala dia pembohong walaupun benda tu betul. Di sisi Allah Ta'ala dia ada pembohong. Macam ni lah, macam kita pintu rumah, kita masuk ikut pagar, kita tingkap. Kita tu janji masuk sampai. Tak boleh. Pintu dah ada, masuk ke pintu dia. Mana orang tu masuk dia bukan daripada arah pintu dia, maka dia salah. Sekalipun dia dapat sampai ke matlamat dia, enter the house. So masuk rumah kan, apa salah saya masuk ke tingkap? Salah lah. Pintu dah ada, masuk ke tingkap apa? Tak tahu dah bulat besar badan, tak muat. Yang panjat lah lubang tadi. Kan tahu sangkut gitu. Jangan masuk lah. Tu ada beza. Jadi bila kita bincangkan, maksudnya bila orang tu bercakap tentang Quran, walaupun dia betul sekalipun, dia tetap salah. Maksudnya Ibn Kathir datangkan contoh ini. Maksudnya dia kata, tengok, dalam kisah ini, orang tu kalau dia betul sekalipun, tapi tak bawa saksi, maka di sisi Allah Ta'ala, dia pembohong. Walaupun dia betul. Tu kata, walaupun dia betul. Betul lah maksud. Walau betul sekalipun. Pasal Islam ni kita kata kita ada disiplin dia. Kalau dia kata orang tu masuk pada bukan daripada arah dia, walaupun dapat sampai kepada matlamat dia, dia tidak boleh, tidak dibenarkan. Pada matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab tentu pengertian-pengertian. Bila kita belajar bahasa Arab, sebenarnya kita bukan nak faham Quran direct. Kita nak faham apa sahabat kata tentang Quran. Atau apa Quran kata tentang Quran. Apa Nabi sabda tentang Quran. Apa yang sahabat kata tentang Quran. Atau apa tabi'in kata tentang Quran. Itu cara kita memahami Quran. Bukan kita belajar bahasa Arab dan kita kata, saya telah faham Quran. Tak boleh. Tak boleh, takkan jadi. Pasal kita tak tahu pasal, macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Dia kata siapa-siapa yang tak tahu tentang keluasan bahasa Arab. The aspect of bahasa Arab tadi. Mana satu kalimah boleh berbunyikan 15 pengertian kadang-kadang. One word, 15 maksud ada. Kan? Ada perkataan tadi, banyak perkataan, satu maksud pun ada. So, siapa-siapa tak luas benda perkara ni, tak tahu nasa mansukh, tak tahu sekian, maka dia takkan faham pengertian Al-Quran tu langsung. Walaupun dia ni tahu bahasa Arab, tapi tak tahu apa keluasan bahasa Arab tadi. Saya dah berkaitan solat kan dalam Quran Karim. Betul, dari segi bahasa kata solat itu adalah doa. Tapi ada masalah dalam istilah Quran tak. Solat tu maksudnya keampunan. Solat tu keampunan. Solat tu ada pujian. Mana bila orang kata wallazi yusalli alaikum, dia lah yang berselawat ke atas kamu. Maksudnya dia memuji kamu di hadapan para malaikat. Dan para malaikat berselawat dia dengan apa? Doakan keampunan. Kita berselawat lah, kita minta Allah Ta'ala selawat kat orang tersebut. Maksudnya kita ada beza. Maksudnya selawat tadi tu solat, ada maksud doa, boleh masuk keampunan, boleh masuk dengan solat yang kita laksanakan. Jadi tak ada beza. Jadi berdasarkan kedudukan, di mana kita baca, di mana kita masuk sekian. Jadi benda ni kita keluasan lidah bahasa Arab. Macam din kan. Din. Maksud agama ada, tapi maksud apa? Maksud pembalasan. Dana ya dino kan, dainan pun dia. Dana ya dino maksud dia dinan, maksud dia dengan apa? Maksud agama pun dia, maksud pembalasan pun dia. Hutang kan, maksud hutang, pembalasan, balas hutang, bayar hutang. Kena maksud itu. So, jadi maksud dia bila sebut Yaumiddin, bukan hari agama. Ada orang terjemah hari agama, datang mazhab mana tak tahu? Ni hari agama. Malik Yaumiddin, pemilik hari agama. Orang kata hari pembalasan, dia kata hari agama. Sebab kita kata bahasa Arab tadi, pasal bahasa Arab ni tadi, kamus-kamus ni develop lepas daripada zaman para sahabat, para tabi'in. Pasal kita kata practice of Islam tadi bukannya zaman berikutnya. Practice of Islam daripada awal turun Al-Quran itu. Daripada awal turun Quran tu dah datang praktis dia sekali. Bukan datang hanya setakat apa? Bacaan dia. Datang dengan pengertian sekali. Bahkan amalan sekali. So, sebab itu kita kena tengok amalan daripada situ. Bukan tengok daripada terjemahan yang kita perhatikan dalam bahasa-bahasa Arab punya reference. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab untuk faham apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul, oleh para sahabat dan adanya tabi'in tentang pengertian-pengertian Al-Quran. Faham So, dia sebut macam ni, Syed Musayyab kata, sampai kepada dia bahawa Quran yang paling baru itu datang daripada Arash adalah ayat Dain. Allah Alam mungkin daripada sahabat Nabi SAW. Jadi bila tak ada daripada ayat yang lain, daripada Quran-Quran tak ada, daripada hadis tak ada, tapi datang daripada tabi'in, dia ada nilai, ada weight dia. Ada nilai dia di sisi pengajian tafsir. Okey, baik. Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila turun saja ayat Dain, ayat hutang ni,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man jahada Adam alaihi salam. Sebenarnya orang mula-mula menentang lawanlah, mana lain cakap dia macam ada ke kan, adalah Adam alaihi salam. Annallah, bahawasanya Allah Taala lamma khalaqa Adam, Allah Taala cerita ke Adam, masaha zahrahu, Allah Taala telah sapukan di belakang badan dia. Fa akhraja minhu ma huwa dhari wa huwa dhari'un ila yaumil qiyamah. Maka Allah Taala keluarkan daripada Adam tadi siapa saja akan menjadi zuriat yang berikutnya sehingga hari kiamat. From the first sampai last sekali. Semua sekali makhluk tu dikeluarkan depan Adam AS. Faja'ala yu'ridu dhurriyatahu alaihi. Maka Allah Ta'ala mula mempamerkan kepada Adam zuriatnya kepada Adam sendiri. Fara'a fihim rajulan yazhar. Maka dari datang dalam ramai itu dapat lihat seorang lelaki yang bercahaya, wajah dia bersinar-sinar. Siapa lelaki berkenaan? Faqala, maka dia kata, Ai Rabb, wahai Tuhan, man hadha? Siapa ni? Okey, siapa kan lelaki sebut? Ada terjemahan itu je lah. Tak ada. Tak ada terjemahan, tak boleh? Oh, ya ke? Dia tak ada tu? Ya ke? Dia potong. Okey, qala, Allah Ta'ala jawab, huwa ibnuka Daud, dia adalah anak engkau Daud. Kadang-kadang kita cerita hadis ni sebenarnya hadis berkenaan dengan masalah qadar, telah ditetapkan, doa boleh mengubah. Ni kena baca hadis ni. Mana hadis yang kita kata doa Adam nanti akan mengubah tajuk dia. Huwa ibnuka Daud, dia adalah anak engkau Daud. Mana Adam impress dengan tengok wajah bercahayanya Daud. Ada kata wabi ni, ada kata kepala dia bercahaya. Terang wajah dia. Jadi dia kata qala, berkata Adam, ai Rabb, kam umrah, berapa lamakah umur dia? Qala, berkata Allah Taala, situna ama, 60 tahun. Qala, berkata Adam, Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu fi umrih, tambahkanlah pada umurnya. Zidhu fi umrih, zid fi umrihi, tambahkan pada umur dia. Qala, Allah kata, la, tidak, illa an azidahu min umrik, tidak kecuali aku tambah ia daripada umur kau. Aku nak bagi umur kau, aku bagi. Wa kana umru Adam alfasanah, dan adalah umur Adam 1000 tahun. Gitu. Fazadahu arba'ina ama, maka dia tambahkan kepada apa? Kepada Daud 40 tahun. Fakataba alaihi bidzalika kitaban wa asyhada alaihi almalaikah, maka Allah tulis untuknya satu tulisan dan Allah Taala persaksikan ke atasnya para malaikat. Dan kita yang pelik pasal Adam alaihissalam, dia adalah bapa manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Taala. Dia bukan datang turun ke bumi tu jahil. Tak ada macam turun bumi kan. Tak, dia turun bumi tu dia dah alim. Dia bukannya tak tahu, dia diajarkan oleh Allah Taala. Okey, jadi Allah Taala berikan dia tulisan dan Allah Taala berikan janji. Persaksi ke atasnya para malaikat. Falamma tudira Adam, maka bila tudira Adam, mana jatuh sakit Adam nak mati, tengah nak mati, wa atazhul malaikah, dan datang pada para malaikat. Qala, berkata Adam, wa innahu baqiya min umri arba'una ama, sungguhnya masih kekal, dia masih ada daripada umur aku ni, tersisa dari umur aku ni 40 tahun. Kita tahu 40,000 tahun kan ni, dah berapa tahun kan. Balik pada asal kita kata Adam bukan jahil. Tak kita mengira berbilang kan, tak, dia turun ke bumi ni alim. Okey, faqila lahu, maka dikata pada Adam, innaka qad wahabtaha libnika Daud, sungguh kau telah apa? Kau telah kurniakan dia kepada anak engkau Daud. Qala ma fa'altu, mana ada? Ma fa'altu, aku tak buat, mana ada? Fa abrazallahu alaihi alkitab, maka Allah Taala tunjuk pada dia apa? Kitab. Wa asyhada alaihi almalaikah, dan Allah Taala persaksikan kepadanya apa? Para malaikat. Ni kan dari tu kan ni. Okey. Mana benda kata ini ada kaitan tajuk masalah hutang ni. Dia kata tulis okey. Wa kadza rawahu bin Abi Hatim, demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Dia kata hadzal hadis ni Ibnu Katsir kata apa? Gharib jiddan. Gharib jiddan maksud dia apa? Jalan apa sangat apa jalan periwayatan satu je, tak ada jalan lain dah. Wa Ali bin Zaid bin Juda'an pada perawi tu, daripada Ali bin Zaid bin Juda'an, dalam hadis dia ada nakarah. Nakarah maksud dia apa? Kedhaifan yang bertentangan dengan lebih sahih daripadanya. Okey. Wa qad rawahu Hakim an Abi Hurairah fadzakara binawi, dan ada dalam faz lain datang daripada Hakim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disebut dengan ni. Okey, hadis Ibn Abbas ni diriwayatkan dalam Musnad. Ni tengok dalam Musnad hadis nombor 2270 2713. Mungkin Abu Dawud Al-Laysi
2691. Dia kata Ali bin Zaid bin Juda'an thiqah. Dan sebenarnya dalam hadis ni tidak ada. Ni Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir kata, tidak ada pada hadis ni sebarang dhaifan, kemungkaran macam yang didakwa oleh Ibnu Katsir, dan telah menguatkan kesahihan hadis ni dengan riwayat makna. Daripada Abu Hurairah anhu datang riwayat Hakim dan Mustadrak 2585 dan 586 dari sahihkan oleh Hakim. Dan dia sahih macam dikatakan. Dan telah disebut hadis ni, menyebut hadis ni Ibnu Katsir dalam kitab tarikh beliau secara panjang daripada Sahih Ibn Hibban, daripada hadis Abu Hurairah anhu. So, jadi hadis tu adalah sahih, sahih. Adalah sahih. Dan hadis ni banyak bersandaran kepada tajuk masalah bila kita kata qadar itu telah tertetap, masalah doa kita ada peranan ke tidak? Ya, ada. Cuma masalah kadar banyak mana Allah Taala bagi ke tidak, terpulang pada Allah Taala. So, dia akan balik pada surah ayat surah surah Ar-Ra'd ayat 39. Kan 38 39 kan kita kata yamhullahu ma yasha wa yusbi, Allah Taala padam apa dia nak, Allah Taala kekal apa dia nak. Ayat itu ada kaitan dengan tajuk ni. Dipadam, dikekalkan. So, kita cuma berharap something, tapi kita kena tahu kalau boleh haraplah benda yang benda yang kekal. Harap benda yang tak kekal dia buang masa. Kan dapat macam minta handphone baru, tapi dapat handphone baru, lepas tu jemu juga. Kan mula nak beli handphone baru lagi. Okay, jadi kita kata benda tu itu cara dia. Jadi InsyaAllah yang tu mungkin kalau masuk cara lain, tapi kita kata hadis ni antara reference yang disebut daripada awal tentang tajuk bagaimana hutang piutang ataupun perjanjian tadi ditulis dengan dipersaksikan, kerana Adam AS di antara yang memula sekali menentang. Maksudnya Adam lupa, anak cucu dia lupa, Adam melawan, anak cucu dia pun melawan. Nah, itu perangai kita turun-temurun. Kita jadi perangai, jadi attitude yang sama. Adam lupa, kita pun lupa. Adam melawan, kita pun melawan. Kita ikut perangai. Faham? Jelas Kita berhenti sini. Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.